Lagi mahal produk kita, lagi kita kena nampakkan nilai di mata pelanggan kita. Bagaimana nak berhadapan dengan industri persaingan yang banyak buang harga, yang mana kita punya pesaing ni buat benda lebih kurang macam kita, tapi harga yang dibuang tu lebih rendah kan. Saya nak bagi satu contoh yang mudah lah. Beg tangan yang sama letak dekat Pavilion dia jadi RM3,000. Letak dekat TikTok dia boleh jadi harga RM90. So, beg tangan juga isi barang. Walaupun orang kata ada kualiti dia berbeza kan. Tapi pendek cerita dia akan sentiasa ada orang yang boleh beli murah, ada orang yang beli mahal. Dan yang kedua, bila kita cerita tentang jualan, kalau dia tak membeli produk kita ni ada 3 sebab je lah. Pertama, dia memang tak ada duit. Yang kedua, dia tak nampak nilai. Yang ketiga, dia tak nampak sebab kenapa dia kena beli sekarang. Pernah dengar Amway tak? Amway ni, dia punya suplemen tak murah tau. Kalau kita compare, kita boleh je beli suplemen dekat farmasi lah, benda yang lebih kurang. Harga beza. Tapi pendek cerita, walaupun mereka jual produk yang agak tinggi, tapi mereka boleh jual. Jadi apa yang mereka buat? Mereka improve dari segi sudut cara mereka closing. Sebab lagi mahal produk kita, terutamanya di dalam market yang jual lebih rendah, lagi kita kena nampakkan nilai di mata pelanggan kita. Cuba tengok cara orang Amway jual dengan cara farmasi jual. Kalau saya pergi suplemen kat farmasi, saya datang, ambil ubat, bayar. Cara Amway apa dia buat? Dia buat demo, dia buat penerangan, dia nampakkan. Jadi orang willing to pay lebih mahal. Jadi berbalik-balik pada closing ni, mungkin sebelum ni persaingan tak banyak. Kita buat closing biasa-biasa pun closing. Kan? Jadi sekarang ni sebenarnya inilah ujian yang sebenar. Kita diuji kemahiran yang sebenar-benarnya dalam closing kita. Jadi kena tengok, it's not what you do but how you do. Di saat market tengah buang harga, jangan ikut market. Jadi apa yang kita boleh buat menjadikan kita lebih berbanding orang lain adalah kita menampakkan nilai tu, servis kita dan juga branding. Sebab tu branding jadi penting. Sebab tu orang willing to bayar beli beg LV, Gucci mahal. Sebab branding.